Assalamualaikum warahmatullahi. Kami sekarang berada di Pidi Jaya Ustaz ya. Kampung Pantai Delima lagi. Kita dapat lihat banyak lagi kesan-kesan hasil korban banjir tempoh hari. Di banyak rumah-rumah yang musnah, jalan hampir musnah. Mereka masih struggle untuk meneruskan kehidupan hari-hari. Dan saya nampak tadi banyak rumah-rumah yang masih ditenggelami dengan lumpur. Ada yang masih dalam proses pembersihan. Kayu-kayu balak yang masih belum dibersihkan lagi. Ini memang bawa daripada gunung ni, jadi saya tak pasti macam mana keadaan pada ketika tempat ni dilanda. Dan dikhabarkan 4 kampung hilang, 4 kampung vanish. Saya tak tahu macam mana cakap. Dalam keadaan jalan yang teruk, lopak-lopak, cabarlah tuan-tuan. Apapun kita teruskan sumbangan dan terus ke link yang tertera di bawah. Assalamualaikum. Oh, ada apa? Mak dekat apa?